Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi kita dengan KFC Crab Fishing Channel. Hari ni, tengah hari ni, kawan nak test, cuba try lagi mancing dekat spot kebun pisang ni lah kan. Semoga ada manis-manisnya lah. Itu hari dekat spot sini, geng. Baling first try dapat seekor. Lepas tu siap mancing, kering balik, letak joran dekat dalam lori, tutup. Terkena penutup, patah, geng. Patah. Tu yang accept lah, salah sendiri kan, accept lah. Tapi hari ni tengok lah, hari ni istimewa sikit sebab Krang nak cuba umpan baru. Ada baru beli. Ni Sawadi ekonomi wing pro spot, entah tahu apa nama dia, ekonomi. RM9. Cuba je lah. Semoga ada manis-manisnya lah kan. Sampai ada simpan dulu, memang kata-kata malah patah jorannya. Tak apa, kita cuba je. Angin kuat. Bismillah. First cast of the day. Tak ada lah sini. Confirm tak ada. Itu hari tu je lah seekor kot. Kan? Kita pergi kebun pisang je lah, geng. Okay, sampai dekat spot nanti kita sembang lagi. Kita pergi kebun pisang dulu. Kena, guys. Kena, guys. Saya sedap untuk gondol kanibal ni. Kena, mantap dah. Alhamdulillah. Hamis dah umpan baru. Aduh, digigit. Wah, berdarah. Waduh, sakit. Tak apalah, ikan ni pasal darah pun darah lah. Okey, geng. Krang terpaksa balik sebab gerimis ni makin lebat, Krang. Aduh, tak boleh mancing ni. Basah lencun kawan jagi ni, nak sambung kerja macam mana. Okey lah, geng. Dapat strike seekor tadi. Lepas tu bawa balik kan. Gondol kanibal dia dah cakap kalau dapat ikan bawa balik. Jadi ni memang tak boleh mancing ni, geng. Gerimis ni makin kuat, geng. Okey, ingat. Nanti bila-bila kita jumpa lagi, okey? Ingat, KFC ku yang goreng tapi Krang pergi mancing, okey? Assalamualaikum.